tuan pula salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Dia kata, Mung Safwan kan sahabat Nabi. Mung tahulah. Jadi aku datang untuk bertanya tuan, adakah tuan pernah mendengar baginda SAW menyebut sesuatu tentang perkara berkenaan? Aku mari tanya mu ni, mu sahabat Nabi. Aku dak dang dengan Nabi. Bakhuh ni aku nak tanya. Ambil semayang aku reti dah. Beliau menjawab, Safwan jawab, ya betul-betul ada. Baginda SAW menyuruh kami apabila kami bermusafir supaya tidak menanggalkan khuf. Yang pertama, Nabi ajar kalau kita pakai khuf, kita pergi jalan jalan musafir tak payah buang khuf. Ambil mayang tak payah buang kau. Basuh tangan komo gitu gini, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, lepas tu sapu telinga, lepas tu tak payah basuh kaki, cabut-cabut stokin dah. Ambil air, sapu atas. Bukan sapu bawah buang pasir, buang tarik. Sapu kat atas je dah. Kalau ada tarik, dia tarik, basuh lah tarik tu. Maknanya, nak ceritanya, tak payah basuh kaki. Sapu saja atas pada khuf. Gitu je. Barang je. Yelah barang, tapi tak aja buat ni berasa was-was lah pula. Sampai was-was dia ajar gitu-gitulah. Barang ni barang ikut dia panggil. Agama ni ittiba' dia panggil. Bukan bid'ah. Dia panggil, dia ada dua istilah ikut Nabi ni. Ittiba', ibtida'. Ibtida' makna bid'ah reka. Dah ikut Nabi, ittiba' ikut. Sampai duk kira-kira lah. Ikut. Ittiba' ikut. Ibtida' reka. Nabi buat gini, ya buat gini. Nabi buat gini, ya buat gini. Macam saya kata tadi, kita lepas semayang berzikir slow-slow, ikut masing-masing maknanya. Pas kita kira-kira, dah betul lah ratus tahun dah buat gini. Pandai-pandai lah, tak boleh jadi baloh. Tapi nak ikut Nabi, saya nak ikut Nabi. Dah boleh ikut Nabi, masa berikut atau imam dalam bak tu, memayang je ikut imam. Tapi jangan baloh dengan orang pula. Kalau ikut imam, biar ke dia lah. Maknanya, kita ittiba'. Syekh Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah kata, dalam bak dunia ni kena bid'ah. Bak dunia sebaik-baiknya buat bid'ah. Bid'ah ni makna reka. Buat kipas angin, biar canggih lagi. Buat kapal terbang, biar canggih, biar laju lagi. Buat rumah, biar comel. Dia panggil bid'ah reka. Agama tak payah reka, barang siap dah. Agama tak payah reka. Politik, reka. Ekonomi, reka. Negara, reka. Rumah, jalan raya, reka. Jambatan, reka. Kapal laut, reka. Agama, stop. Ikut Nabi. Ikut Nabi. Tak payah ikut orang lain. Ikut Nabi. Dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia utusan Allah. Comel A lah. Masalahnya orang agama, hak tak faham. Hak dunia, dia tak mau reka. Biar belok situ, belok sini, biar ada gitu lah. Tawakal Tuhan lah. Tawakal Tuhan lah. Orang main pistol, kita duduk main parang lagi, contoh. Biar Tapi buat agama ya reka. Ya reka gitu, ya reka gini, reka gitu. Hak Nabi tak buat tu, ya reka. Dia bid'ah maknanya. Hak yang Allah suruh reka, bumi ni, tanah deriang. Tanah rambut tang. Reka tanah. Jangan rambut tang belaka, murah pula. Baru ni main musaking. Habis main musaking. Kayak lagi murah pula boleh kita lah. Makan murah. Dia main gitu kan. Patutnya reka. Buka pelang ramai mana orang tanam. Bahan Cina juga awak je. Masa kita tak tanam musaking, dia tanam dah. Dia tanam dah. Celaka sungguh kakak Cina ni. Kaya raya. Tak warna je guna otak. Dia tanam guna otak. Kita tanam ikut orang. Tanam ikut orang. Orang tanam deriang belaka. Orang tanam ni tanam ni. Maknanya jadi hak agama hak kena ikut. Agama kena ikut strict. Dia panggil betul benda.